Tapi ada satu video, seorang gubernur, anak kepada Raja Faisal dahulu, sekarang ini dia gubernur. Dia masuk ke dalam satu pusat perniagaan dan dia mendapati salah seorang pekerja, warga tempatan, orang Saudi. Dia sedang memakai slot-slot dengan baju blazer macam itulah. Gubernur ni nampak, dia rasa pelik. Kenapa tak pakai jubah, pakaian masyarakat tempatan lah? Kami tak dibenarkan, majikan tak benarkan, kena pakai baju office ni lah. Pelik lah. Gubernur ni kata, Ajib wallah. Kenapa jadi macam tu? Tuan-tuan, untuk makluman, masyarakat Arab Saudi satu-satunya masyarakat dalam dunia ini yang masih tegar dengan pakaian budaya, tidak tercemar dengan pakaian orang barat. Berbanding negara-negara yang lain, tak kira di timur, barat, utara, selatan, pakaian tradisi ada. Tetapi bila datang kerja, pakaian pejabat, rata-rata semua dah bertukar memakai pakaian pejabat rasmi itulah. Kita ada pakaian tradisi dan ada pakaian pejabat. Masyarakat Arab Saudi, pakaian tradisi itulah pakaian pejabat dia. Dan mungkin lebih pelik lagi kalau kita tengok, pakaian pejabat dia pakai slipper tu. Sebab tu orang terkejut bila Presiden Amerika datang ke Arab Saudi, dia punya putera mahkota sambut dia pakai slipper. Orang kata, oh dia hina dia. Bukan hina, itu memang dia punya pakaian dia. Dan bukan Arab Saudi saja, saya tengok di Emirat, UAE, Qatar, sama juga. Maksud di sini ialah bahawa mereka masih lagi menjaga pakaian tradisi mereka. Jadi berbalik kepada video tadi tu, bila gubernur tu nampak, dia kata, pelik lah. Lepas tu dikeluarkan perkeliling pakai Twitter je. Tak payah bincang nak masuk parlimen, tak payah. Dia keluar Twitter je. Arahan umum. Semua warga-warga tempatan, tak kira di mana, termasuk yang bekerja di pasaraya, perlulah memakai pakaian tradisi. Dia keluarkan perkeliling macam tu. Kenapa kita nak terima pakaian orang barat ni? Tapi kalau negara kita lain dah pula kan. Saya tengok benda ni memang kena overhaul sikit lah. Sebab kita terima bulat-bulat. Pakaian barat tu, yang suit segala, tie semua tu, mungkinlah bersesuaian dengan cuaca sejuk kat sana. Kita ni yang panas terik ni nak pakai. Kadang-kadang saya tengok cikgu sekolah ke apa, kat tengah panas terik waktu Zohor tu, dia pakai suit dia lagi. Aku mendoakan semoga kau sejuk-sejuk di situ. Panas, tak sesuai. Tapi apakan daya, kita terima bulat-bulat pakaian penjajah. Mungkin saya silap, tak salah untuk ditinjau semula. Kena buat overhaul sikit.